Test 1 2 3. Okey. Hello. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Bertemu lagi setelah sekian lama dalam satu siri live di mana pada malam ini saya akan menceritakan mengenai ujian psikometrik untuk dua jawatan, iaitu untuk penolong pegawai penguatkuasa grade KP5 dan juga pegawai penguatkuasa grade KP9. Okey, so bagi anda yang merupakan calon-calon ujian psikometrik untuk kedua-dua jawatan jadi KP9 dan KP5, teruskan menonton dan juga tap screen, share video ini untuk ajak ramai-ramai kawan anda untuk join dan sesi live pada malam ini. Sebab malam ni saya nak open untuk sebarang soalan berkaitan dengan exam ujian psikometrik ini. Sebab saya dapati ramai yang komen di beberapa video yang saya buat tu, ramai yang bagi saya masih lagi kurang faham tentang apa sebenarnya yang perlu dibuat untuk buat persediaan untuk hadapi ujian psikometrik untuk penolong pegawai penguatkuasa grade KP5 dan juga pegawai penguatkuasa KP9. Okey. So dulu minta maaf ke belakang ni ada apa-apa tu biar dulu sebab sekarang saya dalam proses untuk pindah rumah. So sekarang memang dekat rumah ni memang banyak barang lah. Kita tengah susun barang untuk pindah rumah. Lepas tu belakang ni memang bersepah sikit lah. Okay. So abaikan yang belakang ni. Fokus kepada konten yang saya nak sampaikan pada malam ini, iaitu berkaitan dengan ujian psikometrik pegawai penguatkuasa KP9 dan juga penolong pegawai penguatkuasa grade KP5. Alright. Saya mungkin start lagi dalam lebih kurang 5 minit. Okey, ataupun 2-3 minit. Saya tunggu anda untuk share, untuk ajak kawan anda untuk join dalam sesi live pada malam ini. Sebab ada beberapa info yang saya nak kongsikan kepada anda semua. Dan juga anda boleh tanya saya sebarang soalan tentang ujian psikometrik itu yang anda masih kurang faham. Okey, saya rasa berdasarkan beberapa video yang saya sudah keluarkan tu, saya rasa ramai yang dah faham sebenarnya. Tapi mungkin ada lagi beberapa orang yang kurang dia punya, ada banyak soalan yang pelik-pelik yang saya nampak. Okey. Lepas tu saya buat live pada malam ini. Okey. Sebenarnya dah lama saya tak live. Last dulu live bulan lepas. Okey. Sebab agak sibuk dengan beberapa urusan yang menyebabkan kekangan untuk sentiasa buat live bersama korang. Okey. Kalau petai, ada petai apa pula ni yang main lah. Okey. Right. Kalau ada korang yang ada sebarang soalan berkaitan dengan ujian psikometrik pegawai penguatkuasa dan juga penolong pegawai penguatkuasa, terus tanya di ruang komen. Okey. So bagaimana saya punya suara? Adakah jelas? Adakah jelas suara saya malam ni? Atau macam bagaimana? Okey. Komen bersama saya tahu adakah anda dengar ataupun anda ada beberapa. Sekejap Okey. Okey, terlebih dahulu ujian psikometrik. Okey, ujian psikometrik penolong pegawai penguatkuasa KP5 dan juga pegawai penguatkuasa KP9. Apa itu ujian psikometrik? Kenapa SPA buat ujian psikometrik ni? Adakah nak menyusahkan anda semua? Adakah nak buang masa mereka? Tak Okey. Sebenarnya ujian psikometrik ini dibuat bertujuan untuk filter lah mereka yang memiliki ciri-ciri yang diperlukan untuk menjadi seorang pegawai penguatkuasa dan juga penolong pegawai penguatkuasa. Kalau sebelum ni tahun 2023 ke bawah, 23, 22, 20 dan sebagainya, pihak SPA dia buat exam dengan menggunakan dua section, iaitu matematik
dan juga kefahaman bahasa Inggeris. Okey, ada 2 section. Di mana pada masa itu ujian yang dibuat pada masa itu sebenarnya tidak dapat menilai karakter seorang calon untuk menjadi seorang pegawai kerajaan. Okey. So, itu tujuan psikometrik diadakan, di mana tujuan ujian psikometrik adalah untuk menilai kepribadian ataupun pemikiran seseorang calon tu untuk memiliki sifat-sifat ataupun sikap yang diperlukan untuk menjadi seorang pegawai pengat kuasa dan juga penolong pegawai pengat kuasa. So, dari situ, bila anda dah lulus dalam ujian psikometrik nanti, barulah anda pergi ke peringkat seterusnya untuk menilai anda punya pengetahuan pula tentang jawatan tersebut. Okay, first ini dia menilai kepribadian, anda punya personality. Mereka sesuai untuk menjadi seorang pegawai pengat kuasa. Ayu Razali, live ini untuk jawatan apa? Ya, betul, Ayu Razali, live ini untuk jawatan pegawai pengat kuasa KP9 dan juga penolong pegawai pengat kuasa KP5. Okay, untuk 2 jawatan tu. Untuk kedua untuk jawatan JPJ, Jabatan Pengangkutan Jalan. Okay, alright. So, kalau ada lagi soalan tentang itu, boleh terus tanya. Jangan malu, jangan segan. Terus tanya, sebab saya mungkin spend masa sekitar dalam 30 minit hingga 40 minit sahaja untuk anda bertanya soalan berkaitan dengan ujian ini, persediaan ujian ini. Sebab saya tengok ramai yang kurang faham berdasarkan beberapa video yang saya ada keluarkan sebelum ni. Okey, so kepada anda yang belum lagi kenal saya, nama saya adalah Megat Syafri Zul. Saya adalah penulis kepada e-book ujian psikometrik ataupun panduan untuk menjawab ujian psikometrik. Okey. Ayu Razali. Okey. Sekejap lagi saya akan sentuh tentang apakah teras yang perlu difokus untuk kedua-dua jawatan ini. Okey, Cik Lady dah banyak kali tak lepas. Okey. Banyak kali tak lepas ni perkara yang selalu saya nampak. Antara penyebab kenapa anda gagal ataupun tak berjaya dalam ujian tu adalah kerana kurang kefahaman tentang bagaimana ujian itu diadakan. Okey, sebenarnya ujian psikometrik ini pihak SP dia tidak mencari orang yang terlalu perfect, orang yang perfect ke semua teras yang ditanya. Okey, so untuk pengetahuan anda sebelum saya teruskan, dalam ujian psikometrik ini anda semua akan diuji dengan 5 traits ataupun 5 teras yang akan menentukan apakah ciri-ciri yang anda ada, sama ada ciri itu layak ataupun tidak untuk memegang jawatan sebagai seorang pegawai penguasa ataupun penolong pegawai pengat kuasa. Cik Lady, so should I jawab cepat atau boleh je fulfill masa? Boleh je fulfill masa. Okey, dalam ujian psikometrik ini bukan medan untuk menguji siapa yang paling cepat jawab, siapa yang paling pantas jawab. Tak Sebab tu dia tekan masa sejam setengah tu untuk anda penuhkan masa tu. Okey. Dan dia juga tidak ada waktu. Okey, sama ada anda jawab pagi ke, anda jawab waktu malam ke, waktu petang ke, tak ada masalah. Okey, ia bukan penentu lulus atau gagal. Okey, masa pukul berapa anda jawab, berapa lama anda jawab tu tidak menentukan masa, tidak menentukan sama ada anda tu lulus atau gagal. Okey, apa yang menentukan anda lulus atau gagal adalah dari segi apakah trust ataupun apakah traits yang anda fokus, dan sama ada bila anda dah habis jawab tu, adakah jawapan yang anda berikan tu memenuhi apa yang diperlukan untuk menjadi seorang penolong pegawai penguasa dan juga pegawai pengat kuasa. Okey, seperti yang saya beritahu tadi, dalam ujian psikometrik ini anda akan diuji dengan 5 trust, 5 traits yang akan menentukan adakah anda ni betul-betul layak memegang jawatan sebagai seorang penolong pegawai kuasa dan juga pegawai pengat kuasa. Okey, 5 trust tersebut adalah ini sekejap
Saya nak okey, 5 teras tersebutlah ini. Okey, ni ada 5 teras tu boleh nampak kan? Boleh nampak saya okey, ini adalah 5 teras yang akan yang ada dalam 100 lebih soalan yang ditanya dalam exam nanti, iaitu disiplin, komunikasi, kerjasama, emosi dan juga ciri kepimpinan. Okey, setiap traits ataupun setiap teras ini menilai anda punya tahap disiplin, tahap komunikasi, tahap kerjasama, tahap emosi dan sebagainya, supaya anda ni betul-betul ada ciri-ciri yang diperlukan. Okey, seperti yang saya tahu tadi dalam psychometric, dia bukan mencari seorang yang perfect ke 5 teras ini. Okey, dia bukan mencari perfect ke semua 5 ni. Dia mencari orang yang memiliki ciri-ciri yang diperlukan untuk jawatan pegawai penguasa dan juga penolong pegawai penguat kuasa. Okey. Dalam ujian psikometrik pegawai penguasa KP9, anda hanya perlu fokus dalam 3 teras sahaja, iaitu ini: disiplin, komunikasi dan kepimpinan. Okey, ini untuk KP9, pegawai penguat kuasa grade KP9. So fokus kepada soalan disiplin, fokus kepada soalan kepimpinan dan juga fokus kepada soalan komunikasi. Okey, ini untuk pegawai penguasa KP9. Manakala untuk penolong pegawai penguasa KP5, anda fokus kepada ini. Okey, disiplin, komunikasi dan kerjasama. Shikin Ang, okey, saya rabun dan merupakan cesarean mom. Adanya saya kena merupakan tempat ini dapat PSC nanti. Okey, Shikin, macam ni. Ujian psikometrik ini anda boleh pergi saja, tak ada masalah. Tak ada masalah. Ujian psikometrik dia takkan uji anda punya fizikal. Okey. Dia uji anda punya personality. So tak ada masalah untuk hadiri ujian psikometrik. Angah means untuk emosi dan kerjasama. Boleh jawab negatif lah kan. Okey, KP9, ya betul. Okey, untuk KP9 teras kerjasama dan juga emosi, kerjasama dan juga emosi boleh jawab negatif, betul. Okey, betul. Okey, betul Angah. So nanti nampak soalan disiplin dan juga ini dan juga komunikasi, jawab positif. Positif maksud apa? Kalau soalan tersebut, kalau statement dalam soalan tersebut adalah statement yang positif, jawab positif. Kalau statement negatif, jawab yang negatif. Okey. Haruman Kasturi, tuan nanti upload live ni dalam YouTube ya. Ya boleh, tak ada masalah Haruman Kasturi. Okey, boleh. Tak ada masalah. Okey, untuk betul anda, kalau bukan terlepas ataupun baru masuk dalam live saya, jangan risau. Saya akan upload rakaman live pada malam ini ke YT ke YT, supaya anda tak terlepas beberapa info yang saya keluarkan. Faizah. Okey, untuk KP5 apa yang perlu posting negatif? Okey. Nufar, apa YT? Nama YT sama. Nufar. YT Empire Kerjaya juga. Nama YT saya sama dengan nama TikTok ni. Okey, Empire Kerjaya. Okey, boleh pergi ke YouTube Empire Kerjaya, okey? Okey, ini untuk KP5. Maka untuk ini untuk KP9, untuk KP5 ini. Okey, KP5 disiplin, komunikasi, kerjasama. Okey, disiplin, komunikasi, kerjasama. Haruman Kasturi, untuk jawatan penjara saya ikut teras yang tuan bagi, lulus. Alhamdulillah, tahniah Haruman Kasturi. So, awak lulus ujian, awak apa? Gagal kat mana? Gagal dekat Temuduga Haruman Kasturi. Okey, dekat Temuduga. Dulu tak apa, nanti saya akan buat satu khas. Gagal fizikal. Oh, okey. Tak apa, boleh cuba lagi untuk
kuasa ni, KP9 ni. Okay. Alright, so kepada yang baru masuk, okay, ini adalah teras yang anda perlu fokus untuk KP9, iaitu disiplin, kepimpinan dan komunikasi. Manakala untuk KP5, ini disiplin, komunikasi dan kerjasama. So ini pun masuk apa? Bila anda nampak soalan ini, soalan disiplin, soalan komunikasi dan kerjasama, berikan jawapan yang positif. Okey, saya nak tunjuk contoh soalan. Contoh soalan untuk teras emosi. Okey. Okey, ini adalah contoh soalan dalam teras emosi. Okey. Pernahkah terlintas di fikiran anda bahawa ibu bapa anda membenci anda? Nampak soalan saya? Pernahkah terlintas di fikiran anda bahawa ibu bapa anda membenci anda? Okey. Okey, kita tengok tips yang saya beri tadi. Untuk teras emosi, untuk kedua-dua jawatan ini, kedua-dua jawatan KP5 dan juga KP9, teras emosi adalah teras yang anda perlu berikan jawapan yang negatif. Okey, jawapan yang negatif. Okey. Negatif tu apa yang saya maksudkan? Negatif tu dah masukkan di sini dari segi statement soalan ni. Okey, statement soalan ni. Kalau anda tengok statement soalan ni, statement dia positif ataupun statement negatif. Okey, pernahkah terlintas di fikiran anda bahawa ibu bapa anda membenci anda? So statement ni statement negatif atau positif? Ya, betul. So statement negatif. Okey. So bila statement negatif, dalam teras yang anda tak perlu fokus, so anda perlu sokong statement tu. So jawapan dia adalah A, sangat setuju. Okey, jawapan dia adalah A, sangat setuju. Okey, jawapan dia A, sangat setuju. Ini untuk teras yang anda tak perlu fokus, iaitu teras emosi. Okey, teras emosi. Okey. Jelas untuk bagaimana menjawab berdasarkan teras ni. Okey. Kemudian saya tunjuk pula teras yang anda perlu fokus. Contoh soalan ini. Teras kerjasama. Teras kerjasama. Teras kerjasama anda perlu beri positif untuk jawatan KP5. Okey, KP5 fokus emosi, komunikasi dan kerjasama. Okey, manakala untuk KP9 disiplin, kepimpinan dan komunikasi. Okey. So ini untuk teras kerjasama. Dalam teras kerjasama, KP5 kena positif, KP9 kena negatif. Saya ulang balik. Untuk teras kerjasama, KP5 kena positif, KP9 kena negatif. Okey, jom kita tengok soalan ni. Okey, saya boleh menyesuaikan diri dengan orang yang tidak sehaluan dengan saya. Okey, saya boleh menyesuaikan diri dengan orang yang tidak sehaluan dengan saya. Okey. Okey, seperti biasa, bila nampak soalan tu, first kali yang anda perlu lakukan adalah tentukan sama ada soalan tu adalah statement tu adakah statement negatif atau statement positif. Okey. Saya boleh menyesuaikan diri dengan orang yang tidak sehaluan dengan saya. So statement ni positif ataupun negatif? Boleh tak siapa je beri jawapan? Statement soalan ni statement positif atau negatif? Ya, betul. Betul. Statement ni positif. Okey. Bila statement positif dengar dengan betul, dengan jelas Statement positif untuk teras yang kena beri positif seperti grade KP5 tu, anda jawab A, sangat setuju. Okay, ini untuk KP5. Kalau anda nampak soalan ni untuk KP9, okay, untuk KP9 anda kena jawab sangat tidak setuju.
Okey. Saya anda faham Okey. Untuk KP5, teras yang perlu difokus adalah ini. Okey. Disiplin komunikasi kerjasama. Fokus dekat ini. Untuk KP9, disiplin kepimpinan komunikasi. Okey. Disiplin kepimpinan komunikasi untuk KP9. Maka untuk KP5, disiplin komunikasi kerjasama. Kalau untuk yang difokus ini, anda perlu jawab yang positif. Kalau yang tak fokus, jawab negatif. Okey. So, untuk KP9, anda tak perlu fokus dekat teras kerjasama. So, jawapan dia adalah E. Sangat tidak setuju untuk KP9. Untuk KP5, anda kena sokong statement ni sebab statement ni adalah statement yang positif. So, jawab A. Sangat setuju. Okey, ini untuk KP5 dan juga perbezaan cara menjawab soalan yang sama untuk jawatan yang berbeza, iaitu KP9 dan KP5. Okey, boleh nampak tak setakat ni? Boleh faham tak? Ini perkara yang menyebabkan ramai sebenarnya yang gagal dalam psikometrik ni. Mereka ingat dalam psikometrik kena jawab positif semua untuk semua jawatan. Okey, tidak untuk psikometrik ni anda kena jawab positif untuk traits ataupun teras yang berkaitan dengan jawatan anda sahaja. Display komunikasi apa untuk KP9? Okey, ulang balik Okey, untuk KP9 ini disiplin kepimpinan komunikasi. Okey, disiplin kepimpinan komunikasi. Okey, ini untuk KP9. Manakala untuk KP5, disiplin komunikasi kerjasama. Okey, disiplin komunikasi kerjasama. Okey. Boleh faham so far? Alamak, apa stripeboard ni? Macam aduh. Sorry Okey. Faham Okey. Nana, teras KP5 tu maksudnya perlu jawab positif. Ya, betul. Ya, betul, Nana. Okey. Untuk anda yang baru masuk saya ulang semula. Untuk dalam ujian psikometrik ini, anda akan diuji dengan 5 teras. Okey, ada 5 teras yang akan anda hadapi, yang anda akan lalui dalam kesemua jawatan. KP5 ke, KP9 ke, ada ke semua 5 teras ini. Okey. Tunjuk balik saya share screen balik Okey. Dalam ujian psikometrik ada 5 ini, ada 5 teras ini, iaitu disiplin, komunikasi, kerjasama, emosi dan juga kepimpinan. Okey. Disiplin, komunikasi, kerjasama, emosi dan juga kepimpinan. So, ini ada dalam kesemua soalan dan ada dalam ujian psikometrik. So, apa yang membezakan antara setiap jawatan adalah dari segi teras yang anda perlu fokus, teras yang anda perlu beri perhatian. Okey, so seperti yang saya tunjuk tadi, untuk KP9 anda kena fokus kepada ini. Okey, iaitu disiplin, komunikasi dan kepimpinan. Okey, disiplin, kepimpinan dan komunikasi. Ini untuk grade KP9. Manakala untuk grade KP5, fokus kepada ini, disiplin, komunikasi dan kerjasama. Okey, Faizah, untuk KP5 tu, jawapan kena pastikan adakah sangat setuju atau setuju. Okey,
Bila anda pilih jawapan, contohnya ini untuk teras kerjasama ni, sentiasa pilih jawapan yang ada perkataan ini, perkataan sangat. Okey? Jangan pilih setuju, pilih sangat setuju. Jangan pilih tidak setuju, pilih sangat tidak setuju. Kenapa? Kerana perkataan sangat ni menunjukkan ia ada markah yang paling tinggi untuk jawapan tersebut. Okey? Untuk dalam psikometrik ni, dia tidak ada jawapan betul atau salah. Setiap pilihan jawapan ni, A, B, C dan D, E ni, dia ada markah di belakangnya. Okey? So, bila anda habis menjawab 100 lebih soalan tu, kesemua jawapan anda tu akan dihimpunkan mengikut teras. Okey, semua itu dia akan dihimpunkan mengikut teras. Soalan disiplin berapa markah anda, soalan komunikasi berapa markah anda, kerjasama berapa markah anda, emosi berapa markah anda, kepimpinan berapa markah anda. Okey, so ini yang akan menentukan sama ada anda lulus ataupun gagal. So untuk KP9, anda kena tinggi dekat disiplin, kepimpinan dan komunikasi. So, kesemua jawapan, kesemua soalan berkaitan disiplin, komunikasi dan kepimpinan tu, anda kena skor tinggi. Okey, kena skor tinggi. Soalan untuk emosi dan juga kerjasama tu, anda kena rendahkan. Sebab dalam psikometrik ni, SPA tak mencari anda skor semua. Sebab susah ataupun mustahil seseorang tu dia boleh perfect kesemua tu untuk dia perform dalam jawatan yang akan diberikan ni. Okay, so ini untuk KP9. Manakala untuk KP5, anda kena tinggi. Anda kena skor dekat disiplin, komunikasi dan kerjasama. Okay, ini untuk KP5 skor dekat disiplin, komunikasi dan kerjasama. So, anda kena tinggi dekat ketiga-tiga ini. Manakala anda kena rendahkan dalam kepimpinan dan juga emosi. Okey? Jelas Ada soalan tak tentang teras ni? Ada soalan tak? Ada soalan tak tentang teras tu? Okey, clear. Langit biru, nanti semua ada berapa soalan? Ada 100 lebih, 170 lebih lah saya. 170 lebih soalan yang anda kena jawab. Rendahkan maksud dia kena berjumpa negatif, betul. Okey. Review. Ya betul. KP9 tu anda kerjasama lah. Ikut teras yang diberikan tu. Ikut 3 teras yang diberikan tu. Okey. Untuk KP9, disiplin, kepimpinan dan komunikasi. Manakala untuk KP5, disiplin, komunikasi dan kerjasama. Okey, itu cara anda menjawab soalan mengikut teras dan mengikut jawatan anda. KP9 fokus kepada disiplin, kepimpinan dan komunikasi. Manakala untuk KP5 fokus kepada disiplin, komunikasi dan kerjasama. Sebab tu dalam banyak video yang saya buat dalam akaun TikTok ni, saya selalu tekankan untuk anda buat banyak latihan. Okay? Sebab mengikut pengalaman saya, saya dah bantu ramai calon-calon ujian psikometrik yang lepas. Mereka yang lulus tu adalah mereka yang buat banyak latihan. Sebab kalau anda kurang buat latihan, anda akan confuse dekat soalan-soalan tu. Oh, soalan ni adakah taraf disiplin? Soalan ni adakah taraf kerjasama dan sebagainya. Sebab setiap soalan tu dia ada keyword
yang menentukan soalan tu berada dalam taras emosi ataupun berada dalam taras kerjasama dan sebagainya. Okey, kebanyakan mereka yang gagal tu sebab mereka salah letak teras ataupun mereka kurang faham tentang soalan tu teras apa, teras kerjasama ke dan sebagainya, yang menyebabkan mereka tak lepas peringkat tu. Okey. Okey. Tuan, kalau rabun lepas tak? Okey, untuk GPJ ni rabun susah sikit. Okey, rabun ke atas +100 susah sikit. Kerana untuk GPJ dia adalah unit beruniform. Kalau rabun atas daripada 100 tu susah sikit. Okey. Okey, tadi saya nampak tadi saya nampak ada beberapa orang tanya soalan di mana nak dapatkan contoh soalan ataupun bahan untuk anda buat latihan. Okey. Hani Lee, dah lama ke soalan dah lebih kurang setengah jam. Hani Lee. Okay, tak apa. Bagi anda yang baru masuk, jangan risau. Rakaman live pada malam ni saya akan upload di YouTube, okay, di YT. Sorry, terlepas cakap di YT di Rumah Merah, di YouTube pun senang. Anda boleh pergi ke YouTube Empire Kejaya. Anda boleh tengok rakaman di sana. Selepas tamat live pada malam ni, saya akan upload rakaman malam ni di situ, di TikTok, di YouTube, Okey. So bagi yang nak dapatkan banyak soalan latihan, saya ada personally saya ada keluarkan rujukan untuk anda buat latihan dan juga beberapa contoh soalan latihan berdasarkan teras supaya anda ni betul-betul bersedia untuk hadapi ujian psikometrik ini. Okey, saya nak tunjukkan sekarang. Okey. Saya ada keluarkan dua rujukan. Satu untuk KP9, okey. KP9 ada 100 contoh soalan berdasarkan teras dan juga untuk KP5. Okey, KP5. Okey, KP9 dan juga KP5. Okey, saya tunjuk contoh di kandungan dia. Nampak Okey. Okey, ini antara kandungan dia. Saya ada buat analisis tentang jawatan ni, tentang apa dia punya JD, dia punya teras. Okey, teras ni ada disiplin, komunikasi, kepimpinan, kerjasama dan emosi ni. Okey. 3 teras yang perlu difokus. Kenapa dia perlu difokus? Iaitu disiplin, komunikasi dan kepimpinan. Ini untuk KP9 Dan juga ini ada 100 contoh soalan 100 contoh soalan yang saya sudah letakkan berdasarkan teras. Ini contoh soalan teras disiplin. Ada pilihan jawapan dan ada cadangan jawapan berserta dengan penerangan kepada setiap jawapan yang saya berikan tu. Okey. Okey. So ini untuk teras disiplin, teras komunikasi dan sebagainya. Okey, ini supaya anda boleh nampak. Okey. Okey, ini untuk KP9. Ini untuk KP9. So, untuk KP5 sama juga. So, untuk KP5 sama juga. Dia punya lebih kurang kandungan dia. Okay, dia ada analisis kepada jawatan tu. Setiap teras. Disiplin, komunikasi dan kerjasama. Dan juga contoh soalan untuk kesemua jawab teras yang diberikan. Okey, disiplin setiap soalan dia ada pilihan jawapan, dia ada cadangan jawapan, dia ada penerangan kepada setiap
jawapan tu supaya anda jelas perbezaan soalan teras disiplin, komunikasi dan sebagainya. Okey. So, kepada anda yang betul-betul nak lulus dalam ujian kali ini, betul-betul nak bersedia untuk hadapi ujian psikometrik ini, anda boleh dapatkan kedua-dua e-book ini sekaligus. So, anda boleh terus klik link di bio. Boleh terus klik link di bio. Sekejap Okey, anda boleh terus klik link di bio yang saya tunjukkan. Sekejap Okey, bagaimana cara nak dapatkan e-book ni? Anda boleh terus pergi ke main profile pergi ke main profile Empire Kejaya. Okey, pergi main profile Empire Kejaya dan terus klik link ini, mylink.la/Empire Kejaya. Okey, boleh klik link tu. Okey. Anda boleh terus klik link button nombor 2 ni, rujukan ujian psikometrik pilihan kuasa KP9 dan KP5. Okey. Okey. So untuk betul anda kedua-dua e-book ni iaitu e-book KP9, KP5 dan juga KP9 adalah percuma kepada anda yang dapatkan e-book utama rujukan psikometrik ini. Okey. So anda boleh terus klik link di bio tu untuk dapatkan rujukan ujian psikometrik untuk ini KP5 dan juga KP9. Okey. Itu tentang cara bagaimana untuk anda dapatkan rujukan tersebut. Okey, sekejap. Mama Ifan apa ni? Nak tanya, kalau introvert ada peluang ke dalam kerja ni? Tak ada masalah. Introvert ke, extrovert ke, tak ada masalah. Okey. Adam, sebelum ni dah beli soalan lain, bolehkah guna lagi soalan tu untuk JPJ? Boleh. Adam, tak ada masalah. Okey, langka. Mana langka tadi? Kalau lopak jabatan interview kena pakai uniform ke? Lompat tu apa? Okey. Panda Mok-Mok. Berapa harga e-book ni? Harga dia bermula daripada RM40. Panda Mok-Mok. Okey. Harga e-book ini bermula daripada RM40 sahaja. RM40 sahaja. So, dia ada 3 package. Basic dan sebagainya. Apa yang membezakan adalah dari segi jumlah soalan yang anda akan dapat. Itu je. Kasha, untuk lulus adakah dari segi kepantasan menjawab? Tidak. Okey. Saya nak kongsikan ramai yang saya nampak share. Okey. Nak lulus kena pantas menjawab. Nak lulus kena jawab waktu pagi. Nak lulus kena jawab waktu petang. Okey. Ini adalah hoax. Ini adalah satu perkara yang tak benar. Tak benar. Anda boleh jawab waktu mana yang anda nak. Pagi ke, petang ke, anda boleh gunakan sepenuhnya masa yang diberikan. 1 jam setengah tu, anda boleh gunakan sepenuhnya masa tu. Okay, tak semestinya anda jawab cepat, habis cepat, anda lulus. Tak. Okay. Apa yang menentukan anda lulus ataupun gagal adalah dari segi
bagaimana cara anda menjawab dalam 5 teras yang saya mention tadi, iaitu disiplin, komunikasi, kerjasama, emosi dan kepimpinan. Itu yang menentukan sama ada anda lulus ataupun gagal. Bukan dari segi berapa cepat anda jawab, bukan dari segi bila, pagi ke, petang ke, bukan. Okey, bukan. Itu perkara yang saya nak anda faham, saya nak anda clear, saya nak anda tak terlalu percaya sangat dengan benda-benda yang kurafat tu. Okey, yang tak betul tu. Okey. Ya, tidak ada soalan matematik. Okey, tidak ada. Okey. Satu lagi saya nak beritahu dalam ujian psikometrik ini, ia 100% soalan psikologi. Okey, psikologi. Soalan berkaitan dengan psikologi. Dia tidak ada soalan matematik, dia tidak ada soalan bahasa Inggeris, dia tidak ada soalan pengetahuan am. Itu yang lama. Bermula tahun 2024 hingga sekarang, pihak SPA hanya mengeluarkan ujian psikometrik sahaja. Okey. Kalau rabun memang reject ke? Rabun tu berapa banyak? Rabun tu kalau terlalu tinggi, lebih daripada 150, memang agak susah. Memang akan gagal. Okey. Contact lens boleh pakai ke? Contact lens nanti dia boleh nampak. Okey. Yang basic dapat apa je? Dalam basic awak akan dapat 100 lebih soalan dan juga tambahan 2 e-book yang saya berikan ni. Okey. Tuan, kalau silau boleh lepas kat. Silau tu silau macam mana? Agak apa, teruk ke bagaimana? Ya, Arif, BMI kena normal. Betul. BMI kena normal. Jangan obes. Okey. Sebab anda adalah seorang apa nama? Asal tiba-tiba ni. Okey. Anda adalah seorang apa nama? Penjawat awam yang beruniform. So anda kena ada BMI yang normal. Umur dah 35 pun dapat panggilan after 13 tahun. Oh, tahniah. Tahniah Mama Ifan, Mama Aman Ifan. Okey, tahniah. So dah susah dapat exam ni. So bila dah dapat panggilan exam ni, jangan sia-siakan. Okey, gunakan kesempatan yang ada ni untuk buat persiapan yang terbaik untuk hadapi ujian nanti. Kasha, kalau dah lepas tapi dah berkahwin, kita dapat kita. Okey, tak ada masalah. Awak dah berkahwin ke, belum berkahwin ke, tak ada masalah. Dia bukan tengok status perkahwinan. Dia tengok awak punya physical. Okey, sebab ada rabun, awak punya ketinggian, awak punya BMI. Itu sahaja. Okey, tentang status perkahwinan tak ada masalah. Penjawab awam ada pencen ke? Tak ada. Tak ada pencen. Jika lepas ujian psikometrik, kena tunggu berapa lama untuk ujian fizikal? Biasanya dalam masa 1 bulan, awak akan dapat panggilan untuk ujian fizikal. Satu lagi saya ingatkan. Kalau sekarang ni anda ada yang tengah pregnant, ada yang tengah pregnant, memang tak digalakkan untuk pergi ujian fizikal. Okey. Itu yang anda tahu. Basic 40 tu berserta jawapan ke? Ya, betul. Berserta dengan jawapan. Ya, berat dia tengok juga. Dia tengok BMI. Okey, dia tengok BMI. Rizu, lepas payment tu dapat e-book? Ya, terus dapat. Okey, bila anda buat payment tu, anda akan dapat link download dekat email. Okey. Okay, penguasa KP9. Soalan, saya jarang berbincang dengan rakan kerja sebelum buat keputusan. Saya jawab setuju. Okey, salah tu. Okey. Okey.
Saya sedang berbincang dengan saja untuk berurusan. So, Mi Jaja, jawapan adalah sangat setuju. Okay, sangat setuju. Okay. Upah saya jawab soalan. Maaf lah, saya tak ada buat servis tu untuk upah jawab soalan tu. Tuan memang jawapannya 2 ke? Jawapan apa tu? Jawapan apa tu? Okay. So, saya ulang balik kepada anda yang baru masuk, mungkin anda terlepas info-info yang saya share tadi Okay, jangan risau. Rakaman live pada malam ini saya akan upload di YouTube saya nama Empire Kejaya, supaya anda boleh tengok semula rakaman pada malam ini dan cuba fahami apa yang saya sampaikan pada malam ni dan cuba amalkan. Okay? Alhamdulillah setakat ni saya dah bantu ramai orang untuk lulus dalam ujian SPA ni sejak tahun 2014 lagi. Dah dulu dengan ujian section, ujian pengetahuan, matematik, bahasa Inggeris. Sekarang ni saya bantu dengan ujian psikometrik. Okay? So kalau anda betul-betul nak buat persiapan yang terbaik untuk hadapi ujian psikometrik nanti, so anda boleh terus dapatkan kedua-dua e-book ini kedua-dua e-book ini, iaitu ujian psikometrik untuk penguatkuasa grade KP9 dan juga untuk penolong penguatkuasa KP5. Di mana dalam kedua-dua e-book ini mengandungi penerangan tentang jawatan, tentang teras disiplin, teras komunikasi, teras kepimpinan, teras kerjasama, emosi dan sebagainya, dan juga contoh soalan. Okay, contoh soalan untuk teras disiplin, komunikasi dan sebagainya. Okay, so bagi anda yang kurang faham tentang bagaimana bentuk soalan taraf komunikasi, taraf disiplin dan sebagainya, saya amat rekomen kepada anda untuk dapatkan e-book ini supaya persiapan exam anda menjadi yang lebih baik. Okey, jadi lebih baik. Okey. Ada lebih kurang lagi 5 minit. Ada tak soalan? Saya nak jawab beberapa soalan terakhir. Sebelum saya tamatkan live pada malam ni. Alamak, boleh koyang pula tripod ni. Bangla 2.4 km. Okey, ini adalah ujian fizikal, bukan fitness. Okey. 2.4 km tak ada. Sebab ini adalah ujian fizikal sahaja. Dia bukan ujian fitness. Ketinggian untuk perempuan berapa? Saya tak ingat. Awak mungkin boleh google lah syarat ketinggian untuk pegawai JPJ lelaki dan perempuan. Saya tak ingat berapa. Okey. Contoh ujian fizikal. Okey, dia uji ketinggian, dia uji berat, dia uji mata. Okey, dia uji awak punya fizikal lah, awak punya kawat sebab dia nak tengok sama ada awak pernah ada patah ke, accident ke mana-mana. Itu dapat tengok ada jalan keras, jalan terus. Okey, itu fizikal. Kalau fitness, dia kan uji awak punya cara beep test, larian 2.4 km, itu fitness. Fizikal lain. Okey, Caesar tak ada masalah. Okey, kalau dulu anda pernah bersalin cara Caesar, tak ada masalah. Ada masuk bilik gelap? Tak ada lah. Tak ada sampai masuk bilik gelap. Okey, tak ada masuk bilik gelap. Okey, tak ada lah masuk sampai bilik gelap. Okey je. Tuan, tinggi saya tak lapang untuk ujian fizikal. Perlu ke saya jawab exam? Okey. Dia tak ada masalah, Nuna. Sama ada awak jawab ataupun tak jawab. Okey, bagi saya, apa yang saya boleh nasihatkan kepada awak, gunakanlah kesempatan ni untuk jawab.
Okey, sebab kalau tak pun awak akan ada pengalaman bagaimana ujian psikometrik ni diadakan. Okey, bagaimana bentuk soalan ujian psikometrik ini, supaya untuk next soalan ataupun next exam awak dah ada pengalaman. Okey, so tak ada masalah. Jawab pun tak jawab, tak ada masalah. Bagi saya betul jawab, sebab peluang nak dapat exam ni susah. Okey, so gunakan masa ni untuk awak dapatkan pengalaman tu, pengalaman menjawab soalan. Okey. Jadi tuan, untuk jawapan setuju tidak setuju, adakah untuk soalan seperti apa? Okey. Untuk pilihan jawapan Mi Jaja, sentiasa pilih jawapan yang ada perkataan sangat. Okey, jangan pilih jawapan yang tidak ada perkataan sangat. Okey. Sebab pilihan jawapan tu sebenarnya dalam ujian psikometrik ni, dia tidak ada lulus ataupun gagal. Setiap pilihan jawapan tu A, B, C dan D tu dia ada markah dia. Okey. So penekanan markah tu ada dekat jawapan yang ada perkataan sangat. Itu yang memiliki markah yang tinggi. Okey. Mr. Kira, boleh? Saya dah jawab 4 kali, saya tak lepas. Cuba awak semak semula, Mr. Apa yang menyebabkan awak tak lepas tu? Adakah dari segi kefahaman awak terhadap teras tu? Ada 5 teras, ada 5 teras yang ada dalam ujian psikometrik ini, iaitu disiplin, komunikasi, kerjasama, emosi dan kepimpinan. Adakah 5 teras tu awak jawab betul-betul? Adakah awak faham betul-betul apakah perbezaan antara teras disiplin, teras kerjasama, teras emosi dan sebagainya? Okey. Tangan ada plate sebab operation. Tengok bagaimana kondisi awak punya tahap awak punya tangan tu. So saya cadangkan awak pergi saja ujian fizikal tu, tak ada masalah. Tak kena bayar pun. Okey, at least awak ada pengalaman menghadiri ujian fizikal. Okay, tak ada masalah. Okay. Copy ais, ada tips ujian psikometrik? Ada. Tadi saya dah kongsikan. Okay, bagi anda yang baru masuk, saya nak ulang semula tips yang saya share tadi. Okay. Okay, ini untuk kefahaman anda. Dalam ujian psikometrik nanti, anda akan diuji dengan 5 teras ini, iaitu disiplin, komunikasi, kerjasama dan emosi. So, kesemua 5 teras ini ada dalam soalan yang anda jawab nanti. Tak kisah KP5 ke, KP9 ke, ada kesemua 5 teras ini. Okey. So, apa yang membezakan antara setiap grade KP5 dan juga KP9 tu adalah dari segi apakah teras yang perlu difokus. So, untuk KP9, anda fokus kepada disiplin, komunikasi dan kepimpinan. Okey, disiplin, kepimpinan dan komunikasi. Ini untuk KP9. Manakala untuk KP5, fokus kepada ini. Disiplin, komunikasi dan kerjasama. Okay, disiplin, komunikasi dan kerjasama. So, apa maksudnya? So, bila nampak soalan dengan ketiga-tiga teras ini, pilih jawapan yang positif. Itu disiplin, komunikasi dan kerjasama. Kalau nampak selain daripada teras ini, anda boleh jawab yang negatif. Kenapa? Kerana dalam ujian psikometrik ini, bila anda dah habis jawab 100 lebih soalan tu, setiap jawapan yang anda pilih tu akan diletak atau akan dipecahkan kepada 5 teras ini, 5 traits ini: disiplin, komunikasi, kerjasama, emosi dan juga kepimpinan. Okey, disiplin, komunikasi, kerjasama, emosi, kepimpinan. Kesemuanya akan diletakkan mengikut jawapan yang anda berikan. So, kalau
setiap jawapan yang anda pilih tu, anda rendah dekat disiplin, anda rendah dekat komunikasi, rendah kerjasama, itu akan menyebabkan anda gagal dalam ujian psikometrik KP5. Dan manakala kalau untuk KP9, kalau anda rendah dekat disiplin, rendah dekat kepimpinan, rendah dekat komunikasi, itu akan menyebabkan anda gagal dalam ujian tersebut. So pastikan untuk KP9 anda kena tinggi dekat disiplin, komunikasi dan kepimpinan. Untuk KP5, disiplin, komunikasi dan kerjasama. Okey. Okey, kalau semua kita jawab positif, kenapa gagal? Okey, sebab SPA tidak mencari orang yang perfect semua. SPA mencari orang yang memiliki ciri-ciri yang hampir dengan jawatan ataupun apa dengan psikologi yang diperlukan tu. Khalil Mubin, Waalaikumsalam. KP5 kalau rabun boleh ke Khalil Mubin? Khalil Mubin, berapa tinggi rabun tu? Kalau lebih daripada 150, agak susah. Okey? Okey? Right? So, bagi yang nak dapatkan rujukan exam, rujukan exam untuk kedua jawatan ni, jawatan KP5, KP9 dan juga KP5. Okey. Dalam rujukan ini mengandungi 100 contoh soalan berserta dengan penerangan lengkap 3 teras itu. Okey. So anda boleh terus pergi ke main profile Empire Kejaya Okey, pergi ke main profile Empire Kejaya, pergi ke main profile dan kemudian klik link ini, mylink.la/Empire Kejaya. Klik link tu dan anda akan klik link nombor 2 ni. Bukan psikometrik penguasa KP9 dan KP5. Okey? So nanti anda boleh macam mana anda dapatkan e-book ni di sini. Okey? Right. So itu apa persediaan yang anda boleh buat dan apakah rujukan yang anda perlu dapatkan untuk buat persediaan yang terbaik untuk hadapi ujian nanti. Okey. Dah 9-10 minit. Saya beri masa sekitar lagi 2 minit untuk anda tanya sebarang soalan berkaitan dengan ujian psikometrik ini. Kalau ada. Forever Young, rabun tak dapat kan? Rabun tu berapa tinggi rabun Forever Young? Okey, kalau lebih daripada 150 tak dapat. Amira Ibrahim, sudah beli buat ujian 200 soalan 4. Okey, bagus tu Amira Ibrahim. Cuba dapatkan perfect semua. Okey. Paling murah berapa tuan? Paling murah RM40. Okey, package yang paling rendah adalah RF40. RM40 sahaja. Okey, boleh terus klik link di bio untuk dapatkan rujukan tu. Taca tidak ada. Takkan ada larian 2.4 km tu, tak ada. Sebab ini adalah ujian fizikal ujian fizikal. Bukan ujian fitness. Okey, ini ujian fizikal. Okey. Alright. Nora, braces lepas ke? Braces tak ada masalah, braces Nora. Okay. Alright. So, terima kasih kepada anda yang sudi join live saya pada malam ni. Terima kasih kepada anda yang sudi join live saya pada malam ni. Jangan lupa kepada anda yang baru masuk, anda boleh, lepas ni anda boleh tengok rakaman live pada malam ni. Saya akan upload di YouTube. Saya upload di YouTube Empire Kejaya. Okay, kepada anda yang tengok, search YouTube Empire Kejaya dan dapatkan dan tengok semula rakaman live pada malam ini untuk anda dapat lebih kefahaman tentang bagaimana cara anda buat persediaan untuk hadapi ujian psikometrik ini. Okey. So teruskan tap screen
follow Empire Kejaya dan tengok semula video yang saya keluarkan sebelum ni di TikTok Empire Kejaya ni untuk anda lebih dapat kefahaman. Okey, so jumpa lagi dalam live yang akan datang. Anda memang terbaik dan Assalamualaikum.